Dia siap. Hai. Dia dah siap ni? Dah Oh, start. Dah. Okey. Okey. Hai. Assalamualaikum. Kembali kita Rancangan Teletubbies. yang macam kita boleh macam semua dah tahu. Saya Adam dan ini kawan-kawan bersama para kawan dan kami di dalam Suara Senja. I don't know pakai ikut lah. Kenapa Uish. Adam eh? Nervous lah. Dia masuk rancangan kanak-kanak. First time nak jadi lead ni. So kita hari ni macam biasa pada Jumaat pada pukul 9 malam. So siapa yang belum subscribe boleh subscribe untuk nak nantikan ni. Sila tekan. Tekan lah, jangan tak tekan lah. Tekan. Tekan pula kau kan. Oh. Salah. Jangan menekan. Sebabnya Jangan menekan. kita nak cari makan. Okay. Walaupun baru beberapa minit kita dah start kacip. Okay, so hari ni pertama sekali kita nak ucapkan terima kasih kerana kita dah mencapai 100 subscriber. Terima kasih support. Thank you. Support. Terima kasih yang 100 terawal ni. Kami Eh, sayang 100 Kita terawal. appreciate tau yang 100 ni. So naikkan lagi adanya. subscriber. Apa ni? Ada dalam history lah. 100 subscriber pertama. Thank you. First time sebenarnya. First time untuk So, aku. sempena apa ni? Kita dapat 100 subscriber, kita dah 2 minggu kita ada post ataupun dah bagi satu Google Form untuk pendengar ataupun warga kisah kita ni dengar apa ni? Bagi cerita-cerita yang diorang je boleh share. Ada ke nak buat kalau macam letak kat Insta ke lepas tu orang luar ataupun mana-mana sikit. Maybe soon lah. Soon kita akan try lah. Sekarang buat kita benda. kecikkan Kita dulu lah. kecil dulu. Okay. Ha. Baik. Tunggu So, Sebab tu lah kena Sebab subscribe. boleh garanti rasa dalam 80% pun subscriber mesti warga-warga kisah juga kan. Betul. Tapi kita akan membesarkan lagi kita punya ni kan. Develop. Future development. Okay, so benda tu ada kat aku. So benda yang aku akan bacakan ni adalah aku pun baca briefly je. And diorang tak tahu apa-apa. Kita pun tak baca lagi ni benda ni. Diorang tak tahu apa-apa. Seriously lah. So sekarang kita nak masuk terus ke macam mana? Kita nak jam terus ke? Masuk terus lah. Terus lah. Tak sabar nak judging lah. Oi. Ni we listen and we judge. Tak bukan So kita pun nak dengar juga apa curhat-curhat yang orang beritahu kat kita spill the ni. tea. Dia bagi aku dia ada dua jenis lah. Ada yang bagi suggestion untuk kita. Okay. Dan Nice juga lah. ada- Tu bagus nice lah. lah. Dan ada yang macam ada curhat betul lah. Ini menarik. Okay. Kuman. Okay, Nice, so korang nak yang mana dulu? Kita start dengan yang panas dulu lah. Yang panas Panas dulu? Ke yang random sikit lah. Random Kena sikit. air sejuk dulu. Ke kau nak selit-selit kan? Kita Selit-selit okey kan? je. Selit-selit kan? Oh, by the way kita dah buka mic semua. Dah. Dah. So siapa yang tak tengok episod sebelum-sebelum ni, boleh lah tengok boleh dulu. Boleh tengok balik. Kan. Tengok ada Aira berpidato seorang-seorang Jangan macam tu. kan. Banyak ada masalah technical lah. Technical. Berapa kita episod tak dah tengok. masalah technical. Bunyi alam lah. Maaf Syakal. Tapi tak apa. So kita Kita jump move terus on. kepada cerita pertama lah. Okay. So Let's begin. kita ada dalam ramai pendengar ramai. Panjang ni So aku curhat akan ni. pilih lah beberapa yang macam terpilih ataupun yang sempat je kan. By the way, diorang animals kita letak. Kita Memang tak tahu kan. anonymous. Kita tak tahu pun so kan. diorang- Kita boleh tak nama? Kita bagi nama kat dia. Maybe Boleh. kita akan Okay, so kita pergi dulu cerita yang pertama aku bacakan. Okay, cerita dia. Saya pernah kena betray dengan best friend sendiri. Oh, yang ni. Apa? Belum lagi, panjang lagi. Tajuk pun dah panas. panas tau. Kerangan Tak apa, tu. kita dengar. Kerangan tu. Time tu dah jahanam. Dah jam 6. Saya ada crush dekat seorang budak ni. And sepanjang saya suka dia, saya akan cerita semua benda dekat best friend saya ni. Yelah, bestie kan. One day bestie tu cakap dia ada boyfriend tapi tak nak bagi tahu nama siapa. Tapi dia kata yang pasti bukan crush saya lah. So I was like okay je lah as long as bukan crush aku. Ni Satu- perempuan Sorry. Tak tahu lah. Tapi boleh. Aku tak tahu lah cerita dia. Sebab Aku dia baca. boyfriend kan. So maybe Perempuan lah. Perempuan ni. Allah, perempuan. Okay. Kau memang nak cari siapa yang
Satu hari tu tengah rehat ada sekumpulan budak lelaki datang dekat kita orang and tanya dekat my bestie, betul ke dia tengah couple dengan budak tu? Siapa? Wow, berani lah. Crush dia. Ha, bestie dia couple dengan crush dia. Wow. Yo. Ini cerita. Dah jenam Ya, tu 20 tahun baik. Betul lah korang isi Google Form ni. So alang-alang tu saya tanyalah dia orang siapa budak tu and yes, you guess it. Her boyfriend is my crush. Oh. Kecewa jugalah time tu tapi saya respect dengan diri saya time tu. Tak ada nak gaduh-gaduh dengan bestie saya tu. I was matured enough for this kind of situation. Then bestie saya tu mulalah buka cerita yang budak lelaki tu confess dulu. Oh. So dia tak rasa sakit sangat lah. Sakit lah juga. So maksudnya boyfriend tu memang target kawan dia tu lah. Yalah, tapi dia cakap boyfriend tu confess so dia tak sampai hati nak reject. Uish, macam dalam Awak terlalu baik untuk saya. Aduh. So dia macam awal-awal dah kena reject lah sebenarnya. Sebab memang nampak lelaki tu tak interest kat dia langsung. Weh, ni cerita apa ni tu? Awal-awal dah kacip. Awal-awal dah lari lah. Tak apalah. Tak apa. Ini kan curhat. Curhat. So kita terima Tapi lah. kau Thank you lah. kau kena tilik balik lah soalan tu kan. Aku rasa kau kena tampil banyak lagi lah. Banyak sikit lagi kerja. Apa yang dia nak expect kita orang buat ni? Persoalannya, betul ke ni cerita budak kisah? Kan? Boleh Tak tahu jadi. Google Form ni dah pergi mana. Ya tu kita buat kan Tak apa lah. So maksudnya so kita solving the problem ke ataupun kita terima je masalah dia ni? Bagi aku dia nak tunjuk yang dia mature lah kot. Dia pun Okay. serius. nampak But lah juga tu. It's kind of good lah. Maybe Professional kalau lah. kalau contoh macam contoh dia confess pun kalau kena reject lagi sakit kot. Dia apa kata macam mana Dam kalau kau di tempat dia? Contoh Adam. Contoh ini contoh. Ada contoh lah. Nak dengar Kan juga tu. sekarang kan contoh. Untuk audience. Untuk audience, contoh. Kalau berada di tempat tempat yang siapa yang si perempuan itu. Tak adalah kau twist je lah. yang di reject tu lah. Oh. Siapa nama perempuan tu? Maybe Adam. Kita bagi nama. Nak bagi nama. Cik A. maybe macam sebenarnya good lah apa yang dia buat tu kan. Sebab dia still maintain dia punya friendship. Sebab friendship ni rasanya dia lagi bagus lah. Okay. Macam kita boleh relate lah. Kawan-kawan dia juga yang tolong kita banyak buat benda kan. Tolong bagi Kerja apa tisu semua. ada. Ada betul ke? Ada tisu. Kau bukan. Bukan. Janganlah, Dia tukar saja nak tukar di Tapi podcast. ya, ada pendapat macam juga Adam. pasangan tu tak menjamin masa depan kita lah. Wow. Jangan menjaga jodoh orang lain lah. Ya betul. Wih, Pasangan jadi tu lagu pula. Okay. Tambahan pula Ui, macam tengok panjang. tu, Aku dah cakap. Mesti ada. sebab benda tu dia bukan benda yang bagus lah sebenarnya kan. Faham. So benda ni benda ni tak boleh nak pergi jauh pun. Jarang lah. Macam tambah-tambah pula dah jandam kan. Dah jandam. Dah jandam. Aku baru teringat balik dah jandam. Dah Banyak. nak lari lagi. Banyak lagi kau nak capai ni hidup. Tapi bagus lah dia dah jandam pun dia pun dah ada mindset macam tu. Tapi tak tahu betul dah jandam ke tak. Betul. Tak Ada saja, apa. Bat. Tapi Cerita kalau betul lah nampak lah dia dah dapat matured. Tak apa lah. Cerita ni Dia dah matured fiction di je. awal season lah orang panggil. Tapi thank you lah untuk Okay, terima kasih dah memberi. si pemberi. Boleh lah. Okay lah. Ya. Terima. Tapi pasal zaman juga nak kalau tapi perempuan sikit lah, lah. dia memang fikiran matang. Dia nampak awal sikit daripada lelaki Tapi tu admit aku betul lah sebenarnya. Tapi kau macam matang ke? Oi, Oh. tak adalah macam Air dah bagus, dah bagus. tak adalah kita orang macam tak ada aku nampak ah sebab antara kawan-kawan aku pun macam tak ada kita orang tak ada nak fikir sangat pasal cinta tau. So kalau benda tu ada menyukai Ya. Ya, betul. manusia Betul, suka betul. tapi mau kita orang fikir macam adakah dia ni orang yang sebenarnya? Wah. At the end kita yang akan hidup dengan dia. Betul. Okay, ni bukan cerita apa-apa. Tipu lah Disclaimer kata siap-siap. apa. Tapi tanya dia ni dah jandam. Dah Aku jandam. terkejut. Awal benar. Okay. Apa dah? Apa dah? Okay, ada belum lagi habis. Bukan maksudnya dah jandam ni tipu lah kata macam dah fikir jauh nak kahwin ni semua kan. Macam Tak apalah kita abaikan dah jandam tu, kita Okay. fokus pada Okay. main point dia lah. Okay, boleh kita move on lah kot? Kita gerak ah. Kita move on seram lah. ah. kepada Dia macam cerita yang kena tapis betul-betul lah. Takut tak bukan takut curhat untuk kita punya host nanti. Tolong Macam bagi tisu Adam- yang dia. Adam dah buka cerita ni. Aku dah buka. Bukan dah Seram ah. takut.
Okay, so Okay, next okay, question. kita next. Oh, ada orang bagi suggestion. Okay. Kalau boleh background letaklah logo Studio Senja. Nampak itu sikit. Boleh. Cubalah. Sikit lah Tak, bagi okay, korang kita letak. naikkan viewers. Tak boleh marah viewer. Marah Jangan satu tu. viewers. Terima Nanti kita kasih. kena kecam. Boleh nampak. Kalau ni 5 episod belum pasang, lagi 5 episod baru pasang. So macam viewers dah naik sikit nanti insyaAllah ada dana lebih. Kita orang so kita akan Kita orang ada insyaAllah. InsyaAllah kita akan Ada suarakan, dah, usahakan ketengahkan tu. kan Okay, idea tu. okay. Ataupun kalau tak nak viewers pun, maybe ada orang yang boleh edit muka guys ke. Ya, Kita orang akan letak ah. Kalau ada Kenapa? boleh je post. Kita orang boleh buat. Boleh. Edit kasi lawa ada lagu JJ semua. Ui. Oi, Ah, nak je. Lagu tensi. Okay, kita move on. Okay, kita Kita move on dah. Kita move on. Tak lagi pun kita ni pun dah macam tengah-tengah musim kan. betul. So macam kita orang ni agak pack juga sebenarnya Betul. untuk nak uruskan YouTube ni. Tapi kita orang boleh lah slow growing lah untuk InsyaAllah. naikkan lagi tu. Korang punya pendapat tu betul tak? Kita orang Nice cuba balancekan lah sebenarnya. Betul. Ni sebenarnya side. Side project lah. Side project. Saya isu. Project betul vertical housing. Betul. Itu pun benar. Itu takut kita curhat kat sini nanti. Hai. Jangan. Boleh jadi. Why Okay, not? kita teruskan. Okay, so yang kita teruskan. Okay, so hi Studio Senja. Hai. Aku ada cerita yang menyedihkan yang pernah terjadi kat aku. Allah. Okay. Tak silap aku pada design SAM 5. Oi, ni dah lama lah. Tak tahu lah. Kita tak tahu keberadaan Siapa? dia. Kau Okay, jangan okay. nak cari Jangan siapa. carilah. Mission kita letak bukan animals. untuk cari identity. Tak lah. Aku design apa ni? Okay, tak silap aku pada design SAM 5. Aku design kasih kau dengan the idea and concept yang bagi aku gempak. Nak dijadikan cerita adalah one of my batchmate ni, dia pergi copy aku punya design. Weh. Oh. Benda ni panas. Aku macam kenal seorang tu tapi tak apa. Weh. Hold Hold on. Drop the mic, tutup. Tutup, keluar sekarang. Tahu. Uish, gila tu. Benda ni sebenarnya dalam Panas texture lah. ni. Benda tu Dah habis cerita belum? Ada lagi. Okay, Ada lagi. lagi. Habis dulu. Panas ni. Okay, copy aku punya design. Lepas tu, time tutorial kantor dengan aku. Then aku marah gila time tu, suruh dia tukar balik. Tapi dia tak nak sebab dah tutorial and dah approve dari lecturer. Last aku yang kena tukar. Siut betul. Sakit lah benda Oi. tu. Dia lagi sakit dia putus cinta tau. Yang cerita Betul. tadi tu, ini lagi sakit. Ni dah Betul, masuk betul, architecture lah. Yes, benda tu lagi sakit lah. Sebab ni masa depan tu. Tak, lagi satu kau dah penat fikir kot. Penat fikir, burn Yelah out. tu. Lepas tu tiba-tiba kena curi kan. Ya, kau bayangkan kita contoh kita nak create. Kita paling daripada tutur nak create tu kita bagi masa 4 hari je, Ya baik. weh, 4 ke 3 hari lah. Kalau aku dah Step 1 tu lah yang macam tu autism. Dia biasa fasa-fasa meniru ni bila? ni lah Biasanya awal-awal lah lah. awal dekat idea konsep tu. Sebenarnya idea konsep ni lepas aku dah amati lah kan selama aku duduk sini. Sebenarnya korang lagi lama kan sebab aku masuk SEM 3 korang lagi mahir lah konsep-konsep ni. Tapi bagi aku yang masuk daripada penerapan ni payah lah. Payah. Dan Sebab tapi korang dah technical dah ujung-ujung ni baru aku dapat catch up lah. Macam mana konsep dengan idea isu nak berkait dengan building. Kiranya kau ada kopi juga dulu. Tak ada. Jangan Tak ada. terus. Dia bukan tak ada kopi. Dia ada macam ambil sikit tapi Inspirasi. inspirasi je. Peer learning lah. Ya, betul. Tapi kita ubah-ubah lah. Tapi sebelum ni punya dia tak strong. Tapi kalau yang macam dah ujung-ujung ni insya-Allah sikit lah. Dia strong lah. Sebab kalau macam ni sakit lah sebenarnya. Lepas tu Ya, lecturer anggap tu macam fresh daripada si peniru tau. Ya, Oh. Itu sebenarnya sakit lah. Dia jangan contoh lah benda-benda tu. Ya, Sebab betul. before this memang banyak je case macam tu. Plagiarism orang panggil kan. Plagiarism. Tapi benda tu susah kita nak macam mana Buktikan. clarify kan lecturer yang membuktikan dia. macam mana Betul. kau record kita buat kerja susah. Tak Kadang- macam gas semua. Kadang yang tiru tu dapat justify gitu ni tu aku pelik. Ya. Oh, Mana betul. lah. Dia si peniru. Sebab tu lah kalau Adam tengah buat kerja, aku pergi Ai, tutup. Tapi tak benda ada. tu jangan normalkan lah. Berat Dia sebenarnya. dia tajuk. sebenarnya kan Tajuk betul-betul. dia tak Betul, salah nak tengok orang lain punya. Salah. Betul. Tak Tengok bukan tiru. Tengok. Sebab lecturer pun sendiri cakap dengan kita. Peer learning tau. Kita pun perlu brainstorm. Ya. Brainstorm. Brainstorm. Kita pun perlu brainstorm juga dengan
orang lain juga sebab bila kita duduk satu tempat je kita pun akan macam kita Jangan kacau dia. faham. Okay, terus. Yalah kita kan kita kena brainstorm. So barulah kita boleh berkembang sikit otak kita. Betul. Kalau kita duduk satu tempat je, tapi janganlah kau bagi sejibit kau ambil macam dia punya tu. Benda tu dapatkan aura, bukannya kau copy betul. and paste. Bila tengok orang punya hasil kerja tu, tengok contoh, jadi contoh, bukannya kau ambil seketul. betul. Jadikan contoh apa yang kau tak ada, apa yang dia ada. Betul, sakit. Buatlah apa yang dia tak ada, kau tak ada tu. Sebab aku pun ambil juga. Kalau aku tak tengok orang lain punya, aku tak dapat idea tu. Betul. Nak Sebab kau kadang kau buka lah ChatGPT ke apa, kau buka lah Google ke apa. Tapi selagi tapi Dalam itu yang dapat. Semua sama kan. Endak semua sama. Sebab apa kita tak kita tak bercampur. berbincang, kita tak discuss apa isu, apa yang kita boleh buat, kita punya vertical ni untuk kurang gitulah. Jadi macam boleh buat tapi jangan tiru. Just ambil sebagai kita punya point-point yang kita boleh develop lagi kita punya idea untuk diri kita. So kalau macam nasihat aku untuk si pemberi meluah ni kan, dah kena macam ni jangan dua kali kena lah. So berhati-hati lah dengan orang tu. Aku tak lah. Run from that bitch. Mungkin kru kita ada yang kena. Ada yang pernah Sebab kena. ada yang dah tengok aku macam ni lah. Nak masuk kejap cerita. Tapi dah pernah, sebenarnya aku dah pernah tengok dah. Benda Benda tu jadi. Benda tu jadi sampaikan gaduh lah. yang cari idea tu dah lari. Lari ke mana pula? Dah lari ya. Tapi itulah. Tapi benda ni aku pernah tengok dekat waktu final submission tau. Which is sebelum ni punya senior dah pernah buat project tu. Then copy, dia twist idea je. Tahu kan cerita tu? Maksudnya dia tiru bot ke apa? Dia tiru sebiji dia punya bentuk, dia punya how dia jalan, create semua. Then dia macam of course lah kau orang designer, kau boleh detect yang that's your karya, orang panggil lain karya. Then bila dia clarify tak tapi sebenarnya plagiarism lah. Memanglah kalau tapi macam lecturer akan terima kan. Betul. Sebab benda tu idea daripada dia. Tapi agak-agak lagipun dah final. lecturer pun macam convince sebab idea tu work. Dia work. So tak ada masalah lah sebenarnya. Tapi kita punya common sense lah. Kita ambil orang punya. Betul. Kau bangga ke dengan design kau sendiri? Kau boleh kau rasa dengan result yang kau dapat ni, kau boleh atas peak kan. Betul. Dah macam luahan hati. Atas kau pijak dengan kejayaan orang lain lah. Betul. So, kita pun ada pendapat kita kan. Jadi betul. macam kalau benda ni jadi kat kita, sakit lah sebenarnya. Tolong lah. Sebab dia tak salah pun. Dia bukan, sebab sebenarnya architecture ni dia bukan 100% idea tu idea engkau. Betul. Dia macam kau akan tengok dekat Pinterest. 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 Because you rest. Memang tak boleh salah cakap kat sini. Memang kiranya macam sebab architecture macam arkitek luar pun memang akan develop copy idea. juga. Tapi dia orang bukan copy, dia inspire. Reference. Kalau nak kopi pun ada cara dia. Ada cara. Kalau tak ada ni nak kopi bangunan seketul lah ni. Dia boleh ambil macam strategi dia kan. Betul. Strategi dia ke. Itu panggilnya synthesis kan. Macam mana kita develop benda tu. Wah, kita dah terangkan sorry lah. Itu sedip lah. So macam benda ni sakit Aira lah. power lah. Jangan. Ada architectural vocab. Sebab tu lah kita ada case study semua tu kan. Betul lah function dia. Adam nak juga. Nak juga. Okay, Keluar tolong. juga. Nak masuk dalam short clip. Okay lah, benda tu macam sakit lah. Thank you lah meluahkan. So kita sebenarnya tahu lah dunia tu betul sebenarnya. At least dunia pekerjaan pun nanti ada juga benda yang berlaku juga. So apa yang berhati-hati lah. Apa yang dia borak ni pun kita pun mungkin pernah rasa juga sebenarnya. Sedikit lah. Sedikit sebanyak lah. Okay, boleh kita move on kepada story seterusnya untuk rasa kurang sakit sikit. Boleh. Sebab dah dua cerita macam satu sakit sikit. Sebab ada hampir menangis tadi. Tak, aku okey je. Okay, so kita move on. Move on. Okay, Terima kasih. Ada yang dia tak bagi cerita tapi dia nak kita cerita pasal kisah seram. Benda ni menarik. Kisah seram. Ada banyak sebenarnya.
Serius, kau tahu lah? Ada? Aku tahu. Ui. Sebab pernah kena kan? Uish. Serius? Kan? Okay. Boleh. Sorry terconnect dengan audience luar sedih. Betul lah, betul. Tapi betul. Sumpah kena. Pukul berapa? Okay, Tak so ada bukan elok lah tu. bukan. Kau ada Kita sini, proceed lah. kau ni. cerita. Start Korang dulu tak lah. pernah kena? Tak. Si, maksudnya korang baik lah. Aku orang tak baik lah. Aku Si jahat malang lah. lah. Dia biasanya kacau orang yang beriman. Jangan cakap macam tu. Sorry. Mungkin jadi yang beriman. Dan tak apalah. Tapi tak pernah kena kacau. Oh, jap. Yang kena kacau ni beriman ke tak? Beriman. Beriman lah. Ah, Dia kau kena nak kacau lah beriman. Ay, Tak nanti ada aku lah. bagi apa? fakta keluarkan Fakta, faktuan salah. jangan lah. Okay, Okay, so tak ada. tak ada. Cerita dia macam ni. Waktu tu macam actually macam studio kita mostly budak lelaki memang ada kat dalam studio kan. Betul. Betul? At that time kita orang pergi waktu kita orang pergi waktu dalam lingkungan maghrib kot. So kita nak ambil barang. Actually aku duduk studio yang belah atas. SM3? Ni kita duduk Sempat mana dah eh? silap. Floor mana eh? Floor depan Apung. Oh. Oh ni Annex punya cerita Oh. seram. Ini saya cerita lah. Oh. Seram Kau lah. tahu Annex? Tahu lah. Anggap yang dengar ni budak-budak ni Ada. je. Kalau korang tak tahu, Betul. saya UiTM Sri Iskandar. Shout out to ITM. So macam, okay, aku expectation aku waktu tu korang memang ada kat dalam studio. Sebab aku duduk college. Okay. So kau bayangkan daripada college ke sini dah. Betul kan? Dengan tak ada lampu. Ya tu. Okay, Gelap dalam gelap pasar tu. Memang dia tahan buka. gelap, Lepas tu tiba-tiba kan lampu tu tutup sendiri. Hmm. Itu dah satu ni lah. Lepas tu aku pun naik. Aku naik daripada bawah aku tengok okay ada lampu. Ah. So kan kita ada top hang kan. Boleh tengok korang ada lampu. Ah. Okay buka. And then tiba-tiba aku pun macam okay masuk. Aku dengan member aku berdua. Then masuk. Asal macam senyap tau. Tadi daripada luar kita orang macam ada dengar macam someone berborak kat dalam. Which is macam korang lah. Nah. Korang. And tempat tu tempat kru kita. Tempat kru dia. Lepas tu macam waktu tu kita nak ambil barang tau. So kita expectation maybe ada orang tidur bawah tu. So kita kan tidur bawah meja kan. Itu kita punya Itu kan. setup terbaik lah. Saya tak terbaik. Setup terbaik. Dan- Lepas skrip, lepas tutur ke. Memang. Itulah syurga. Boleh tidur. Dapat pula tutur dengan skrip tu awal pukul 9. Memang 9:30 best. habis dah. Malam tu Itu kau lah. tak tidur lah. Okay, back to our story. Lena tu. Then tiba-tiba aku masuk buka. Bunyi pun pintu. Oh. Bunyi pintu. Sound effect tu bagus. Aku macam okay, Assalamualaikum. Tak ada orang So aku macam lampu terbuka. So macam okay ada orang lah kot. Diorang tidur. Aku ambil lah barang aku kat tempat aku. Sebab tempat aku kat belah belakang tau. Buka lampu tak? Buka lampu. Buka Sebab lampu, okay. lampu dah dibuka. Time tu korang tingkat berapa Tingkat Studio? yang sudah apung. Studio apung. Sempat Belah sana, lah. belah sana. Sempat. Rasa Belah sana. sempat. Sempat? cerita. Sempat. Oh. Siapa duduk studio apung jaga-jaga lah. Studio apung tu dah gelap lah. Ya. Row tu memang gelap kan. Ya. Okay. Lepas tu dah masuk. Aku pun ambil barang cepat-cepat kan. Macam okay. Tak adalah cepat sangat sebab kita orang tahu dah ada orang kan. Then ada barang yang nak ambil kat tempat kru kita. Zahina. Yeah. So macam ada nak ambil surat tak silap aku. Time tu dah cuak lah. Tak ada orang bawah meja tau. Siapa? Kau intai lah. Tak sebab kita orang macam boleh nampak. Kau orang tak tutup Oh, kan habis kan. So yelah. macam tak ada orang ni. Ah. Lepas tu kita orang ambil-ambil. Dah dengar bunyi tau. Bunyi apa? Macam bunyi apa nama? Merangkak. Bukan. Berjalan. Jalan. Berjalan kau boleh tahu kan jalan orang dekat tapak kan. Jalan nak Macam jumpa kau lah. macam tu. Macam area situ tau. So kita orang dah macam Kau kat dalam mana tu? dekat dalam. Tapi tu bunyi kat tu luar. buka. Tak dekat tempat tu. Maksudnya benda tu dekat. Dia apa? Dia macam makin Bunyi lama tu makin dekat. kuat ke apa? Tak. Tak Tapi ada benda tu pun. berjalan je. So Ya. macam oh man no way. Lepas tu dah tak ada orang ni. Lepas tu aku ingat tempat yang sebelah lagi tu tempat nambahan. So Okay. macam ingat kat situ lah. Tak ada orang juga. So kita orang dah macam aku dah okay lah cepat lah kita cepat. Dah kena balik Belah. jalan lalu jalan gelap lagi deh. Cepat. Dan belah. Lepas tu banyak kali lah juga kena. So macam jaga-jaga. Sebenarnya waktu tu waktu yang peak Time tu hours juga. maghrib ke apa? Maghrib. Waktu maghrib. Kenapa? Sebab macam kita pelik. Kenapa korang tak ada? Lepas tu aku call korang enggak. Tak silap. Aku call Adam ke call siapa Korang kata korang pergi makan Stalista. Time tu Aku korang baru makan. nak cakap, oh maghrib biasa kita pergi semayang. Tak ya. Waktu tu tak adalah maghrib sangat. Pukul 8. Yeah. Tapi korang tak ada. Memang waktu makan kita tu. Memang Dapat seram Stalista. lah. Seram lah benda tu. Bagi aku. Stalista ada 8 million. Oh. Okay. Shout out. Kita memang Allah cerah sponsor kita. kita.
Sri Iskandar punya. Benda tu bagi aku macam banyak lagi lah pengalaman. Tu one off yang aku kena. Simpan dulu lah. Banyak lagi. Tapi Dekat hostel. Oh, tu lagi seram. Banyak betul cerita kau ni. Tapi memang banyak Ya tu. Sebab kita duduk hostel lama kan di Mesem. So tak apa. Jangan nak dengan cerita aku kita. Korang ada cerita tak kat hostel ke? Tak ada tu. Maksudnya Setakat korang ni tak ada kan? takkan aku nak cakap aku tak pernah kena kacau kan. Tapi kau anggap benda tu biasa lah. Kawan lah. lebih kurang Member lah. Kau ada, kau ada ilmu-ilmu. Tak ada. Oh. Lagi seram kan kalau yang tu. Tak ada. Kalau aku pun sekarang macam duduk college kan. Pergi toilet pukul 2 ke 3 ke. Macam buat tak tahu je. Kena-kena lah. Tak Kena-kena. kena. Faham? Tapi kalau macam dah takut sangat, lari kan lah. Ada ketakutan Lari jugalah. Ketakutan jugalah. Lari jerit-jerit ah. Dia mula-mula dia macam kena macuk dulu. Okay, buat berani. Jalan macuk kan. Tengok kiri kanan. Lepas tu dah basuh muka ke apa kan. Dah buat. Itu macam ada dengar. Tak buat tak tahu dulu jalan dulu. Kali kalau macam ada kat belakang ke apa ke memang dah Lari lemah, terus. lari. Dah dalam baju ban. I got to go. Aduh. Bergelupur. Kau lari macam tu lah. Ya tu. Macam kau Boleh buat pisang. klip. Boleh buat klip. Boleh buat stiker. Kau dalam aku main snooker baru nak buat stiker. Itu one of aku punya cerita seram. Kalau dia tanya aku cerita seram tu lah. Banyak. Tahu lah. Okay. Bagi aku kalau aku setakat ni Alhamdulillah tak kena kacau. kat sini Tak kena kat kacau sini lagi. tak kena kacau lah. Sebab mungkin kru kita lah yang kena kacau banyak. Sebab dia adalah sumber seram. So kalau macam korang nak kita orang buat episod Sembang Seram Studio. Boleh bagi tahu lah. boleh komen lah. Sebab Studio sebenarnya kalau seram. nak kita orang boleh buat memang Boleh. seram. Boleh. Sebab banyak benda nak cover ni. Okay, kita one move hour. on untuk cerita seram tadi dah. Dia seram. Jom. Jangan begitu. Kat belakang tu kan. Memang Tapi banyak kalau tu. boleh shoot muka Adam terus tadi memang nampak takut lah. Tak, tapi aku rasa studio korang tu memang Oh ya, studio sebab kita aku- lah. Setiap time studio bertukar, takkan Tak, hantu tu ikut kita orang. tak. 3-4 lah waktu kau masuk sem 4 kan. dulu lah. Dia sebenarnya ada spesifik dekat atas lah sebenarnya. Betul. Mesti dekat banyak kat atas. Betul. Senior pun. Dengan senior pun dekat atas sekali. Dekat studio C Siapa tu. duduk Ada atas juga sekali situ. tu. Jaga-jaga. Tapi Sam ni masih tetap sunyi studio. Kenapa Dulu lah. sekarang Studio. Maaf Syakak lah. Okay, kita move on. Kita tak ada sentuh isu tu. Isu-isu Tak macam ada tu sentuh eh? Dah lah. Aduh. Dia yang penting benda tu memang ada. Kita tak boleh nafikan. Ya. So cara kita control kita punya Emotion. Perangai, satu, Perangai. Benda tu tak kacau pun sebenarnya. Ya. Jangan duk cakap benda bukan sangat. Jangan berani Kacip sangat dalam Ah. studio tu. Teruk tu. Jaga Jangan berani sangat, jangan takut sangat. Ya. Jaga betul. perangai lah senang Jaga cerita. Buat surau. Kan kru kita kan. Buat Betul tak? surau lah dalam Oh. studio. Soalan jemaah dalam surau tu tempat dalam tidur. studio. Okay. Tempat tidur je tak apa kan. Kalau solat buat situ buat biar. Okay, so kita move. Move. Dah. Okay. Soalan. Susah Oh, dia bagi memang yang ni padu lah dia. Okay. Dia buat point-point. Wow. Oh. Okay, soalan. Satu episod berapa lama? And kenapa ada mic yang tak ada bunyi? Itu masalah teknikal. Siapa? Aduh. Kenapa ada mic yang tak ada bunyi? Okay. Kita dengar semua dulu ke? Nah, dengan Dengan semua. semua, dengan dulu semua. Okay, so cerita. Nak share experience naik public transport. Aku tak adalah naik LRT hari-hari. Tapi kalau weekend guna transport. Ada yang comel, ada yang bau masyam. Tapi jenis paling havoc ni, aduh meriah sangat lah. Apa yang dia nak sampaikan ni? Dia nak cerita Lagi-lagi. lifestyle dia lah. Lifestyle dia. Oh, lifestyle dia. So Okay. tips. Ajak member kos lain tapi share experience. Tips untuk apa ni? Ajak member kos lain Untuk share podcast experience lah. dia orang. Oh, experience. Idea menarik, Okay, idea okay, menarik. okay. Ni suggestion Tak, dia satu kan. Okay, dia Okay, padat. pandangan. Meja podcast nampak kering. Allah. Tapi dekor minimalistik bagi ada Masakan vibe. lah. Masakan. Kacip lah semua. Ambil basah tangan. Kering kan? Ada kering kan?
Tak boleh tu. Dia orang viewer. Minta maaf viewers kami. Kita melawak je. Kami akan perbaiki hari. Try. Ni apa? Pandangan. Okay. Menarik tu cara korang bagi suasana hidup balik Oi. lepas dah tak ada topik. And cara korang appreciate tetamu by supporting dia orang punya merch. And cara korang rotate caster tu bagi setiap session lagi menarik. Yes, Terima kasih. Terima kasih support. Aku ingat aku belum cukup terbaik lagi kan. Rupanya ada. Tadi dah macam Tadi dia dah balik. balik. Lepas tadi lupa mic Ni tak bagus buka lah. tu. Orang ni terima kasih Macam ni Pada yang kita nak. Boleh spesifik tak episod mana? Kita ada berapa episode je baru. Aku tak kira aku dah 4 trick kan ni. Dah hat trick kan ni. Ya tu. Semua aku ada. Hai. So nak menjawab dia punya banyak soalan ni. Soalan dia satu episod berapa lama? So kita cuba untuk dapatkan 1 sejam. jam lah. Jam. Kan? Kenapa mic tak bunyi? Cuai. Kalau boleh nampak Boleh tadi saya cerita? try hard lah. Boleh. Boleh cerita sikit? Nak cerita kan? Cuba cerita sikit kenapa mic tak Kenapa bunyi mic tak tadi Dia tu. macam ni. Aduh, cerita Nak, ni. kau nak mic salahkan dia- siapa? Dia sebab dia Salahkan nampak siapa? sangat aku macam borak sorang-sorang. Sebab aku rasa macam patut ke shoot tu diteruskan. Siapa yang dengar earphone saja memang pening lah dengar. Dia macam ni. Kita kan memang akan ada Test try out kan, mic. test mic. Lepas tu apa ni? Lepas tu dah cakap shoot je tu. Kru cakap, Wan cakap bila Boleh dah start? buka, lepas tu tutup balik kan, bila dah try kan. Bila dah tutup, lupa nak buka dah terus. Lepas tu Wan pun confess kat aku lepas dia podcast tu, dia cakap kat aku yang ya aku lupa lah sebenarnya nak bagi tu. Tak apalah. Tapi nasib baik dalam 5 minit pertama je. Ya, weh. Aduh. Kalau boleh nampak saya try hard nak buat kali punya. Tak, dia tanya kadang kita terlupa lah. Lepas dah sound test. Ya. Kan tutup balik. Dari situ kita belajar sebenarnya betul. kira. Betul. Ni tadi awal ni Pengalaman. aku kan baru kali check. Buka tak? Buka. Buka. Sebab isu tu. Aira sampai effort tau macam ni. Dia nak tolong buka aku punya episod 2 ni. Aku pelik kak. Aira buat apa ni? Nak sabotaj orang ke apa kan? So kita pun tak dengar kita punya suara. Kalau kan. boleh mic tu boleh dikongsi okey lah. So harap the next level ke podcast boleh lah pakai earphone sendiri kan. Kita nak buat ni lagi, belakang lagi. Kan tadi dah Ni minta lagi. nak buat apa? Nak Benda buat dah logo. kering nak kena basah. Kering kena basahkan lagi. Okey, dah Oh, kering Tapi kan. sama, tadi kau ada cakap pasal apa? Untuk kos lain orang Ah. lain. Kan? Dah ada dah seorang. Tadi aku baru je cakap nak bagi kat semua orang kan. Keluar betul, daripada boleh. kos. Boleh. Tapi tak apa. Kita slow. Kita dalam proses permulaan ni. Okey, thank you Design lah. nak kena buat lagi ni. Face beginner. Boleh. Thank you untuk bagi suggestion tu. Okey Okey, ke? Okey ke kru tu? Tak apa, itu Tak masalah apa. teknikal. Yang penting ada Korang dua. boleh tengok yang kat situ. Kita orang Okay. cakap kat situ sekarang. Okay. Okay. Alright. Oh, kru hari ni memang ngelasak eh. Memang gila hari ni. Tapi kalau kau nak bagi link ni dekat budak kos lain, tak kisah pun. Boleh je. Boleh je. Tapi nanti kita orang akan buat yang baru lah untuk suggestion kan. Ini Mungkin season 2 kan nanti. Maybe. Tapi kalau waktu sekarang ni pakai link tu dulu. Bagi betul. je. Cerita Betul. dulu. sebab sebab kita orang memang mula tujuan objektif podcast Akisah. ni tentang architecture lah. Architecture, betul. Architecture. Hmm. Tapi Borak memang kita santai. boleh juga slow juga grow pasal isu semasa. Betul Betul. sebab Sebab kos-kos Gosip, lain gosip. ni sebenarnya relate je dengan kita. Betul, Betul. betul. Kita di base yang sama cuma kita bercambah kan. Betul. Dan kita punya target approach viewers kita adalah architecture student. Ya, Architecture. betul. Sebab macam kalau kita architecture student, macam ID pun boleh nak sembang betul. pasal benda Betul, macam ni. boleh. Why not tiba-tiba ada satu kias kan. Jadi maybe Mungkin kita akan ada propose. student interior Betul. tengok. Mana-mana Sekejap lah. kat tepi Approach tu. je kita Dia orang. selalu jalan kan. DM Nampak lah video kita orang. ni, Nampak dekat uptown, tegur je. Weh. Terlalu Nampak dekat uptown. Baru 100 subscriber ni. sabar. Benda-benda macam ni kena sabar. Siapa Okay, yang okay. menonton lah. Ratus ni. Okay, terima kasih. Okey, terima kasih kepada Apa pemberi. lagi dia cakap tadi? Cuba. Dia puji, dia puji. Dia puji. Ada yang Ah. dipuji, meja kering. Why not benda tu? Kita Lepas puji tu ke? yang pasal public transport. Macam dia apa- meluahkan. Itu dia luahkan lah. Makan. Itu hal kau lah. Tu Tapi tak boleh terima buat kasih apa. lah. Terima kasih. Tu komen isu Komen lah. lah. Kan, Tu- public Aku pernah transport rasa kan. tapi bukan naik rati lah. Tapi naik event di sekolah. Kau bayangkan Tu- nak balik Tu sekolah. Sekolah rendah, tu memang, bau telur. Bau besi, bau Bau besi. besi. Bau besi. Tak boleh lah bau besi. Pelik kat mana datang bau. Kalau dah sekolah ada you ni pakailah Sebab- perfume sikit. Sebab kau budak ni, aku tak Betul. tahu kau pergi mana. Sebab budak kan banyak berlari. Kita dah Kita tua-tua tak habis ni. lagi topik bau Dah telur. jangan nak keluarkan
Apa tu? Tua dah banyak berangan. Tahu tu. Bukan dua. Maksudnya macam meningkat usia. Dah berusia. Dah berusia. Geng-geng dia. Okay, pakcik dia apa? Sorry. Sabar. Kita teruskan kepada curhat yang So seterusnya. kita ada yang more gossip please. More gossip. Tak nak study je. Oh, okey boleh. One Kita orang episode. tengah cuba. That's why kita orang bagi tu. Kita nak tahu juga gosip daripada korang kan. Kalau gosip daripada kita orang macam Tapi kalau aku nak selit sikit boleh? boleh. Boleh. Siapa yang nak baju muzik? Open lagi Open lagi. Berapa ringgit tu? RM4. Okey, kalau untuk member 40, kalau untuk non-member 45. Kau aku member kan? Bukan. Oh, Bukan wow. macam tu. Kiranya ahli muzika. Ahli dia dapat muzika. ahli muzika. Sekejap. Dia ada satu design je ke? Dia ada dua. Dia ada dua. Oh. Warna pun ada. Style dua. lah. Ada muka Aiman kat belakang. Aku ingat dah tutup order dah tu. ada lagi. Boleh lah. Okay, siapa boleh. nak? Muzika sepatut buat paid promotion. Syafiq, nanti letak link nombor ni Okay. Cokor. Tak silap aku. Muzika pun tengah ni kan. Tengah audition Ya, kan. tu kat atas. Ya, diorang tengah nak cari orang baru. Sabar. Buat dulu. Dia orang pun tengah Sembang tu. rekrut ahli Orang. baru lah. Aku in the first place. Aku ni tak masuk sebab nak tengok audition. Tak nak masuk. Tak nak join podcast ni. Tapi disebabkan komitmen. Kan Lele. sebab aku kan ada bakat. Student senja. Aku tak nak teruskan benda ni terlalu. Dah kecil pun. Kacau sangat. Ya. Okay, Teruskan. ni cerita panjang sangat ni. Okay, ke nak aku baca? Boleh? Ni aku baca ni. Baca suara Syafiq Sorry tu. Yang ni panas Okay. juga. Dia tak Panas, panas, tak tapi panas. dia cerita luahan. Luahan hati. Okay. So cerita dia macam ni. So the story bermula when aku SEM 1, aku memang rasa susah gila nak adapt. Sebab aku budak science stream and aku tak tahu kenapa Uish. ambil Aki macam give it a try and follow the flow je. So time tu aku ada this one lecture. Hahaha, siut betul dia kata. Boleh give up sekarang sebab nanti tak boleh carry. Tukar je lah course lain. Ayat biasa Pedas common. ayat. So time tu memang beef lah. Sebab kata tak apa nanti SEM 4 you akan dropnya. Wow. Haha, you know what, aku murung seminggu tak keluar bilik macam tak tahu apa-apa kena buat. Next, nak seek help pun tak ada. Allah, please Boleh seek help. Seek help, Yalah. Tapi itulah time tu memang rasa nak drop tapi tak tahu hati tu rasa berat lah. So aku decide solat and doa banyak-banyak dekat Allah. Alhamdulillah. Bagus. Macam betul ke apa yang aku decide semua ni, minta petunjuk. Then aku pun continue habiskan SEM 1. Biasa je, but SEM 2 tu aku semangat kau-kau lah. Macam nak buktikan kat lecturer tu aku boleh and dapat top 5 batch tu. Wow. Actually benda tu sebenarnya pun bakal semangat lah. Ya, betul. Dia saja mindset lah. Dia reverse psychology. Okay, kita teruskan. Betul. Fast forward, aku dah grad pun. Wow. Alhamdulillah. Saya 5. Ingat Oh, sudah ingat senior sudah kita tinggi. ni. To be honest, kita actually best je. But kau kena buat kuat. Normal lah kena maki, but banyak kali kutuk design tak tidur tu macam benda biasa. So after all, it's either kau usaha ke tak. Result or ranking tu belakang cerita lah. Sebab benda tu kau kena reda. Yang penting kau tahu apa yang kau buat. Betul? Apa aku boleh pesan, kadang kena ada air mata untuk terima takdir yang Tuhan bagi dengan kita. Carilah circle yang boleh jujur, kritik design kau serius benda tu function and jangan gerak seorang. For real, sebab dalam batch aku ada antara contoh 2 top student yang aku tengok seorang memang orang salute like kau tanya apalah kat dia. Dia boleh jawab dengan handle. Jawab dengan humble. Sorry. Handal. Jawab dengan humble. So kalau seorang lagi senang kata bodoh sombong lah. Sebab dia ada ilmu. Dia rasa dia top ranker dan dia boleh sombong. Tapi tak baik macam tu. So aku pun kalau nampak orang tak okey, aku try lah tanya, ajak borak, tengok sunset you item ya. Tengok sunset ya. Okay. And next ada sunset paling best kali. Ya, Sunset betul. ni, Cari lah benda buat kau happy. Even dah naik gila. Okey lah tu je. Selamanya budak seni bina. Good lah. Dia macam tu. Ada ke tak ada gambar dia tu? Tak, dia Selamanya. punya emoji tu aku boleh. Dia tu lah. Kau express balik. Tapi benda tu reality Panjang lah.
Personally mata. 100% setuju. Yes, betul. Ni sebenarnya Sebenarnya betul lah. kritik daripada lecturer tu sebenarnya pembakar semangat. Yelah. Tapi Betul. the reverse psychology lah. Betul. Tapi reverse psychology tu kau sendiri yang kena buat. Betul. Ah. Memang benda tu, lepas tu kau kena, kalau contoh kau dari fresh SPM kan, kau kena fikir balik. Kalau kau drop, kau nak buat apa weh? Kau macam dah habiskan, contoh kau dah drop sempan, kau dah 2 tahun, kau akan ketinggalan Rugi 2 dengan tahun. orang. Rugi 2 tahun. 2 tahun. Lepas tu lepas tu habis tak ada apa-apa pula tu. Betul, Ya, kau kena mula daripada SPM balik. Daripada kosong balik. Mula balik. Dia kerja McD. ya. Oh. Kita tak judgemental, tapi kau kena fikir benda tu masak-masak. Kalau benda tu terbaik untuk kau buat. Tapi Betul. untuk yang kritik tu, aku pernah kena actually. Waktu Okay. SEM 1. Ya. Baru masuk. Dia kata, drop baiklah, tak payah. Tengok dah SEM 5. Oh, SEM 7. SEM Sorry. lima, nak lima Sorry, lagi. jangan. SEM 7 dah. Aku rasa Alhamdulillah. sebab sebenarnya lecturer macam dia bukan nak suruh kau drop. Dia Betul. macam sebab kau bila SEM 1, SEM 2 ni dia awal lagi. So betul. nak suruh kau fikir balik, betul ke kau nak buat benda ni? Ya, Betul. Betul, betul. Sebab bila kau dah jauh macam kita ni kan, kita pun dah ada target dan goal kita lah sebenarnya. Betul. Kita dah tahu apa yang kita nak buat. So bila time SEM 1, SEM 2 tu memang masa untuk korang berfikir lah. Masih awal lagi kalau korang nak Sebab tu macam banyak pun lecturer akan bagi kau soalan-soalan macam tu. Sebab nak betul kan, nak kau betul lah kau punya tujuan kau masuk sini kenapa. Kau boleh bawa tak boleh carry tak subjek ni. Betul. Sebab bila kau dah masuk SEM 4, SEM 5 kau baru nak drop. Ui, rugi tu. Rugi berapa tahun? Betul. Ke 3 tahun. Dan dia aku suka the point dia kata kau kena cari circle yang betul. Benda tu betul. Kalau kau bersendirian, kau tak sampai ke mana kot. Yang macam kita cakap tadi lah. Cerita pemikiran kawan-kawan kita kadang-kadang ada yang terlalu advance. Ada yang bentuk dia macam kita tak boleh difikir pun benda tu. Betul. Betul. Itu yang kita nak. Benda yang macam tu kita kena bergaul. Sebab kita kadang-kadang fikir, okay, ni aku rasa dah terbaik lah untuk aku. Tapi orang lain akan pandang lain. Ya, betul. So aku rasa point tu betul sebenarnya. Cari orang lain. Dan toxic people kau jauh-jauhkan lah. Toxic. Ya. People. Kalau aku pasal yang dia circle tu betul juga. Tapi yang tu kalau terbagi aku, kalau untuk nak tengok idea kau tu okey ke tidak kan. Korang pergi lah, jumpa kawan kau, cakap cerita lah kau punya Apa idea masalah macam mana, kan? Kau cerita pasal idea kau and then kongsi dengan dia. Macam ni okey tak? Betul. Kadang-kadang macam Aira cakap tadi, ada orang lain perspektif dia. Kadang-kadang kau pun mula-mula kau buat kau tengok ni sampai D. Macam D pun dah okey lah. Lepas tu kau stop. Lepas tu kau pergi jumpa orang lain lah. Macam dia ni dah fikir sampai Z lah. Betul. So kau pun boleh ambil daripada dia lah. Betul. Sebab tu kena ada peer learning. Peer learning. Benda tadi kan copy paste. Ya, sama. Tapi jangan macam cerita tadi. Jangan Kau- cerita. jangan. Tadi. Ataupun kalau tak nak sama dengan budak best sendiri, sebabnya topik sama kan, benda design pun sama. Betul. Senior. Korang pergi cari senior. Pergi cari senior ke cari yang junior. Cari senior lah yang dah pernah lalui. Lagi Betul. senang. Tapi kalau actually macam kita yang junior untuk senior yang cari junior pun boleh sebenarnya. Untuk kita refresh balik idea. Sekarang dah naik betul. SEM ni, kita dah lack of idea untuk macam benda tu jadi kreatif tau. Betul. Agak. Sebab kita dah macam Allahu Akbar, teknikal. So benda yang kreatif dulu kita bawa Lagi, tak ada lagi lah. kita pun dah lepas intern kan. Kita dah macam banyak dah, kat alam kerja. Masa kita dah tak dapat time intern macam susah sikit nak buat benda-benda yang Kita nak sendiri. padu ni. Betul. Kita kena ikut klien, kena ikut requirement. Ya. Aku rasa design aku dah jadi rigid lah disebabkan Betul. fikir grid, Ya. fikir ke technical. Sebab kita dah fikir Fikir- macam nak kena dulu kita nak submit kat PBT Nah. kan, macam boleh terima lah macam tu. Padahal fikir- benda tak yaw. Kita fikir services. Itu yang membuatkan rasa macam macam mana aku nak kembangkan otak aku. Tapi kalau kita halang dengan benda-benda macam tu, betul. dia macam limitkan imajinasi. Imajinasi. Dan the point is yang dia kata ada 2 orang jenis. Betul. Kalau ada orang yang top ranker, kau akan jumpa 2 orang yang jenis banyak share ilmu and satu lagi sombong lah. Oish. Benda tu macam bagi aku kau akan jumpa tu normal. Yeah. So bila kau jumpa hadap dengan orang tu, kau sendiri boleh nilai. Kau nak ilmu yang kau rasa, kadang-kadang orang yang sombong ni dia akan mental kau balik tau, betul tak? Dia macam betul kau boleh buat. Dia pula macam lecturer. Kita nak tanya pendapat dia, bukan kita nak kritik daripada dia. Kalau aku bagi je. Kita nak tanya
Bukannya nak Bagi kritik. je. Aduh. Kita nak jumpa kawan bang nak release tension. Ya. Tambah tension weh tak. Ya, aku terasa macam bebas sikit bila tak ada guest ni. Sebab dah kadang-kadang kita kena buat kat episode macam ni. Betul. Bila ada guest macam, santai. oh, okey, baik-baik. Macam, Berada ni mantap. Benda tu santai lah. Betul. Terima kasih lah kerana share. Maybe this one of our senior aku rasa. Brainstorm Dah lah. crack kan? Dia Brainstorm. dah crack. Dah crack dah. Terima kasih tau. Tapi nasib baik dia macam tak buat benda-benda yang teruk Bukan lah. Ha. Betul. Sebab biasa kalau yang benda-benda macam ni akan lead to stress lah. Dia apa Bahaya, panggil bahaya. anxiety, depression. Tak tahu tak boleh duduk seorang-seorang. Betul. Betul. Kena bergaul, social networking lah. Nasihat aku untuk Dah. Ui, nasihat aku untuk part 1 part 2. Korang baru first year. So kalau nak fikir nak berhenti ke apa ke, first year ni lah macam Syafiq cakap kan. First year ni korang kena buat. Korang kena fikir. Tapi once dah masuk second year, no turning back. Ya, Kau betul. akan rugi lah kat situ. So masa ni fikir lah. Boleh lah fikir kan. Apa, untuk first year belum terlambat lagi korang lah. Betul. Untuk korang nak decide. Sebab korang masih di usia, kalau yang fresh SPM korang masih di usia 18 tahun. So banyak lagi korang boleh mohon. So benda tu okey je untuk korang turn back. Yalah. Tapi kalau korang masuk 19 yang which is memang orang kata progress orang lain tak boleh catch up. Tapi kau yang akan rasa down benda tu. Okay? Betul. So nasihat daripada kami tak ada lah. Tak ada sebab kalau yang macam rasa betul ke tak, aku rasa better cari senior lah. Betul senior tu. Kau- Betul ke tak? Tanya-tanya, dia tanya lah senior okey dah Dia, macam dia kena seek help lah sebenarnya. Betul. Environment. kalau yang tak okey. jangan- Cari-cari jangan lecturer pun pendam. sebenarnya okey juga. Okay. Cari lecturer yang Ada je lecturer Gen Z. Lecturer yang soft spoken. Sometimes betul. benda tu boleh bantu lah. Betul. Dia ada Ah. yang soft spoken but the word very hard lah. Betul. Dia Ah. akan sakit lah. Itu Dia ada juga. kau akan rasa ke dalam. Tapi benda yang rasa kat dalam tu kau akan buat terfikir kat Tu situ. truth lah, truth. Tapi keep going je lah kan. Betul. Keep going je. Sebab lama-lama boleh je. Dia possible je. Dia possible. Ah. Langgar. Air mata Ah. tu, air mata tu jangan cakap perempuan je. Ah. Ya, nampak? Lelaki Jangan pun cakap ada, betul. jangan cakap perempuan je air mata ni, okey? Langgar je. So benda architecture kalau air mata tu biasa. Betul tak Ikmal? Betul. Ah. Aduh, okey kita move. Okey, move. move on. Terima kasih. Bagi Kepada Macam mana ni? pemberi. Kau nak bagi Bagi. Ya, Bagi je. Okay, so seterusnya jangan Boleh lah aku nak Apa? sebut satu lagi. Apa dia? Apa Sila, dia? sila. Apa dia? Eh, Okey. Nanti kalau korang bosan-bosan dekat studio, tak ada makanan kan. Kita orang ada jual kedis kat tepi. Ya Allah, dia menjual. Okey. Dekat Ini yang dengan bagi kat you guys. air mana ni, cakap ni bawa. Kau ambil air. Alah. You item Sri Iskandar Tapi dah nak habis Masya dah. Allah. Next lah kat bawah tu Alright. Boleh bayar pakai QR. We move on to our next story. Oh, sorry. Allah. Nanti kalau studio lain nak buat iklan, boleh. Boleh Datang kan? kita orang. Boleh PM. Nak bayar kan. Ya, boleh. Gila kita orang makan sekali. Kredit kan. Kita boleh tunjuk. Kita ada masa lagi berapa untuk soalan ni? Wah, Dia kita dia. tengok kalau kru tu dah macam 7 jam. Yang tu kita kena Ada pun dia berhenti tadi. lah. Kena slow down lah. 2 minit? Oh 20. Baru 2 minit. Betul. Okay, so ni aku buka apa ni? Cerita ni pula yang dia bukan cerita lah, dia quote. Jangan compare diri kita dengan orang lain. Jangan insecure. Work on your pace and enjoy architecture. Yeah. Dia baru Agree. Betul. Dia- Kadang-kadang Ni quote daripada Wan Muhammad Zahin, Oh, which is our crew. situ which is quote daripada Wan Muhammad Zahin, me versus me, not me versus anyone. Aduh siap. Tapi benda tu betul lah. Dia sebab sebenarnya benda apa ni compare dengan diri ni sebenarnya antara yang famous juga dalam architecture. Betul. Hmm. Kadang-kadang kau rasa macam diri kau rendah, tapi orang lain akan pandang kau, wow, kau Wow. boleh fikir sampai macam tu. Amazing. Betul lah. Amazing. Amazing. Betul. Tapi kau jangan rendahkan diri kau sangat. Boleh jadi humble, tapi jangan terlalu Terlalu kau merendah. into depression. No ah. Yang Kau Betul. boleh yakin. And design ni bukan bukan competition. Ya betul. Agak. Dia bukan kau Dia- contoh Syafiq buat kerja. Weh, aku kena buat juga. Bukan. Kau kena inspire. Yes. Dia Bukan orang panggil apa competition. Apa yang kau Boleh buat? orang nasihat. Tak, dia macam
satisfy diri sendiri. Oh ya, Ya, betul betul. betul. Kau kena puaskan Kepuasan kau diri tu. lah. Kepuasan diri. Kena Puaskan enjoy. diri tu. Kau nak buat je lah. Oh. Orang lain tak buat. Mungkin sebab dia, oh aku dah cukup lah. Aku Ya, punya betul. apa, requirement. Betul. Benar. Ah. Okay, tik tik tik. Okay. Ikut pace masing-masing je. Pace masing-masing. Ada orang yang buat ngam-ngam. Ada Hmm. orang yang memang buat lebih. Mm-mm. Tapi lebih tu bagus kat dia je lah. Ah. Sebab dia ada point nak keluarkan. Ya tu. Okay. Tapi ada yang buat Good coach. sikit. Sebab Ada yang buat sikit tapi dia punya Padu konten dia punya. mantap oh. Bagi gig. macam aku tak mampu Bagi tu je. buat lebih-lebih. Bagi. Kalau aku tak mampu tu nak buat lebih aku tak mampu lah. Dia macam ada limit kita sampai Okey tak? sampai okay, ada sampai satu limit tu. Kadang kita dah idea block lah. Ya. Sebab kita apa lagi aku nak tambah ni. Tapi bila create kadang okey je. Tapi mungkin kau punya mindset aku fikir macam lecture tu tak okey ni. Okey ke tak okey ke ni kan. Maybe macam kau fikir oh design aku ni boleh pergi jauh lagi tapi aku tak tahu nak buat macam ni. Ya. Itu Betul. salah satunya. Kau Peer kena learning. ada peer learning. Ya. Betul kena ada peer learning. Boleh ni tulis tajuk ni. Dia Peer kadang-kadang learning. bukan untuk kita copy kerja ke Bukan. apa. Kita bukan. macam oh apa Untuk yang kita tak ada. Kita buka mata. Buka mata, buka minda ni. Betul. Macam, oh sebabnya Cross the idea. betul. Bila orang komen kau punya kerja, bukan bermaksud dia condemn kau. Betul. Kau jangan ambil perspektif tu. Tapi kau ambil yang baik. Itulah kan. Kau macam okey, dia condemn kat situ. Okey, aku betulkanlah kat situ. Tapi kalau kau rasa benda tu tak payah betulkan, tak payah biar je. Sebab dia ada idea dia. Kau tunggu je lah tutorial. Kau. Betul. Tapi aku rasa kita boleh buat part 2 untuk ni sebenarnya. Oi. Sebab aku rasa banyak ni respon. So nice tau. Function lah, function. Tapi kena Macam tapis lah yang tadi yang Macam Mana? yang Dah Darjah cakap 6 tu. Tak apalah dia nak berkongsi cerita ni kan suruh Ya, tapi kita kena ada tapisan. Okey baik. Sorry lah. Baik pak Sorry. cik. Dia jadi Bye. dia jadi macam menarik banyak-banyak benda yang kita tak expect pada orang punya Betul. curhat semua. Apa sambil-sambil kita boleh throwback kan. Kalau kita tak ada idea, tak ada content boleh lah buat lagi idea ni. Tapi the good quotes lah untuk tadi. Betul. Okay. Thank you. Okay, so kita teruskan. Next. Kita ada banyak lagi. Mhm. Kru pun macam dah cepat sikit Gigi-gigi boh. lah. Kamera tu berapa kali aku tukar SD card. Itu lah, dah berapa kali kan dia tukar. Dah berapa kali lah tak ada muka aku. Tak apa, main kamera ada. So, tadi dah cerita pasal tu kan. Ni cerita pasal create or submission core. Ui, ada kau. Contoh, esok nak submit. Lepas tu file crash or drawing tumpah. Oh. Draw- Sakit. Kau akan rasa hati. sakit tu lebih sakit daripada putus cinta. Dah banyak kali aku cakap macam tu. Ya, tapi benda tu betul. Maksudnya betul lah kita start dengan cerita. Lepas tu kita tunjuk apa yang lagi sakit lagi. Ya, betul. Betul. Kau nampak tu. Darjah 6 tu cik. Tak habis lagi. Okay. Apa ni? Nak submit. Lepas tu file crash. Hmm. Or drawing tumpah coffee. Allah. But end up coffee tu jadi one of the art or Ya. something. Entity. Nak sedapkan hati ke apa tu? Tapi benda tu betul lah. Macam mana kalau kau rasa? Benda yang Benda macam tu jadi. Oh, cerita pasal kopi tumpah. Oh, aku ada satu peristiwa. Sam ni. Tak, bukan. Masa aku ni masa Dulu lah. Dulu lah. Dulu. zaman aku. oi zaman kau. Kita nak throwback jauh. Tiba-tiba screen jadi hitam Jadi putih. hitam putih. Maaf. Zaman plan. Aku tak ada sama Mazlan. Yang masa tu aku ambil sijil. So masa tu kita orang buat kerja manual tau. Kalau korang tahu kena pakai pen technical. Okey. Oh. Paper Oh, caster paper tau. caster. Dapat free. Lepas tu Dia bagi. Dah benda tu lah mahal gila. Lepas tu kena buat drawing buat section, bukan section, kira kena buat drawing atas tracing paper. Oh, okey. So pakai tracing paper ni dia punya ni senang orang tiru lah, orang nak tekap ke apa kan. Ni awal-awal aku masuk belajar, aku pun tak tahu, aku macam okey je kan. Lepas tu ada satu hari ni kerja aku dah siap. Ada budak perempuan ni datang. Try kau. Gas nak bukan. Gas boleh tak nak pinjam drawing tu, nak tengok, nak buat contoh. Lepas tu aku pun bodoh. Pemurah. Allah. Pemurah. Aku macam Bagi je. ambil lah, bagi je kan. Ha. Rupanya dia tekap. Oh, Dia tekap. sakit lah. Esoknya tu dia datang aku nangis-nangis. Aku macam nangis-nangis ni. Minta maaf guys.
Kopi. Allah. Bau. Tracing paper tau. Bukannya ke Sakit lah. Dan bukan kembang Asyik lah. jadi Gedut, gelombang. gedut. Dia gedut. Aku terus macam aku cakap kat ada. Kali ni kali terakhir aku bagi kat kau. Kita tetap kawan. Tapi kau tetap kelas dengan aku. Tapi aku tak bagi dah drawing Tak putus kawan eh. Tapi kau bawa balik lah. Jangan aku apa bawa dia jangan tapi kawan. easy. Jangan apa kawan. Jangan putus kawan. Bagi ya. Abang. Tapi sakit lah. Sebenarnya drawing tu tak susah pun. Oh. Macam tu lah cerita dia. Nasib baik. Baik tapi berpada-pada lah Buat sebenarnya. Baik. Problem. Bukan. Tapi Sebenarnya yang tu buat isometrik. So macam senang je. Oh, patut ah. Cuba kena kat section kan. Itu dah ngamuk lah. Time tu kau mesti menangis. Oh tak. Aku minta dia buat balik. Kau buat balik. Zaman kau tu dah buat ada balik. AutoCAD. Ada kau. Janganlah macam tu. Jangan nampakkan dia umur dia. Oh, baru cerita dia tak habis lagi sebenarnya. Okay, sorry. Or esok Creed mockup tertinggal dalam bas. Or esok Creed batu paper masuk longkang. Weh. Aku ada kawan. Aku ada kawan. Sakit lah. Okay, aku habiskan dulu. Habiskanlah. Add on cerita Stay Out Studio pasukan Toy. Basically cerita behind the scene lah. Behind the scene of Beautiful Artworks tu. Tak, yang kanta tu kelakar. Lepas tu boleh delete lah. Stay Out Studio Kantoy. Banyak tingkap. Tapi yang jatuh longkang tu. Tapi yang jatuh longkang tu ada tu. Ada? Ada. Pernah jadi tak? Sebelum ni. Batch kita juga. Uish. Best kita ke? Ada. Yang sedih dia tak dalam bazooka. Okay. Tapi dia jatuh juga. Tapi Bazooka tu ni siapa? Bukan. Habis? bazooka tu tak ada penutup. Weh. Macam ni dia nak buat Jadi ni. pada orang yang mendengar, aku minta maaf aku jual cerita kau tapi sumpah hari dia relate. Oh, sorry. Rasa masuk longkang ke apa? Bertakung lah dalam kau. Bukan bertakut. Kiranya kertas dia tu jatuh tak silap aku. Macam ni contoh ni bazooka. Macam terjatuh macam tu. Allah. Sebabnya Drawing aku sebabnya time aku jumpa dia tu benda dah jadi. Dia sebenarnya aku jumpa kat studio. Tapi aku tengok asal dia basah dan Dia pun basah. Hujan dah. time tu rasanya time hujan. Dia basah Dia dan basah? dan dia punya bazooka tu dah macam basah ke macam ada comot-comot sikit lah. Aku macam ini daripada mana ni? Ya aku nak Masa tahu lah aku tak siapa tanya orang. dia. Tapi aku tak tanya dia. Aku dengar cerita. Aku macam oh kesiannya aku nak gelak pun. Klik ke tutup. Time tu rasanya macam tutur kot. Selamat sikit lah. nasib Selamat baik lah. sikit lah. Baik. Tapi dia tak ada benda Tak nak ada tunjuk hari tu. makan. Tapi sakit lah sebenarnya. Sikit. Sakit jatuh satu. Tutup bazooka mana-mana. Siapa? Tak tahu juga. Adalah. After lah. Bunguk Satu lah. Okay. Siapa Banyak. Okay. Core lah. Hujan berat tu. Hujan berat. Lagi-lagi kalau kita duduk college dulu kan. Oi, betul. Memang kalau boleh buka baju, letak kertas. Selamatkan kertas biar diri tu Biar basah. di Ya, basah. betul. Betul. Drawing tu masuk Masuk. dalam baju. Drawing tu masuk dalam baju. Tak nak baju bagi basah ni. punya basah. Yalah kita hujan basah. Sekarang tu kita kalau kita Drawing. orang perempuan tudung ah. Nah. Tudung masalah tak ah. Nak present bawa kepam. Menitik kan tempi. Dan Instagram pun macam Okey lah, next. Next. Situ lah lecturer pun. Ada. Oh ni apa? Create mockup tertinggal. Hmm. Bagi aku dia tertinggal ke dia cakap alasan dia tertinggal? Tertinggal. Benda tu ada dua kemungkinan. Ada dua. Aku tak pernah tinggal sebab aku selalu buat 2 jam sebelum kelas. Sebelum create. Ya biar lecturer dengar kan. Astaghfirullahaladzim. Benda tu normal lah. Normal lah tu. Sekejap je buat model messing. So, Kalau messing. Kalau model lain tu jangan lah. tak boleh lah. Model interior. Oh yang tu ngeri. Oh ni cerita Stay Up Studio macam mana? Stay up studio kena kacau. Okay, PB datang. Kita jap aku bangun jap so kru datang duduk. Sebab kru kita sebenarnya macam Pernah ditangkap juga sebenarnya. Banyak pengalaman kru Tapi tak kita apa, kita pakai tu next episode lah. Untuk next. Korang boleh komen lah. Korang nak cerita apa sebenarnya? Sebab kita banyak cerita nak boleh Banyak. keluarkan. Architecture ni sebenarnya luas. Semacam kau nak dengar cerita apa? Ni kau nak lama boleh lah buat 2 jam atau 3 jam ke. Janganlah. 3 jam Mungkin kita akan split macam lah. cerita Tamil lah. Kita akan split lah. Episod 1, episod 2. Ya, Kali lah. 1, Part 2 2, jam. part 1. part 1 tu part 1 lah. Okay.
Okay So korang je bagi tahu. Kita orang akan share apa yang kita orang ada. Lakar banyak benda yang delete Okay. ni. Kan Story macam-macam. Mori. Banyak cerita. Banyak gila Okay, boleh so delete. kita ada berapa ruang lagi? 5 minit. So kita nak Allah. buat part 2 ke? Boleh satu Boleh lagi, tu? satu lagi last Satu last. lagi. Last. Apa? Apa tu? Uish, ni cerita berat ni. Okay, nak aku baca kalau berat. Tak, dia berat. Aku baca lah. Betul. Kau Boleh dengar. je. Tak kau- suspend lah. Bagi ayat tu. Sini lah, berapa puluh? Okay. Alah, hujung-hujung Aduh. Okay. Pernah tak naik ke tangki NX 1 tu? Saya pernah naik untuk study building service and the experience sangat horrifying. Kat level tangki tu, on the floor is covered with bangkai tikus. Wish. Macam Aku nak dua relax. atas tu, To be honest, it's not even bangkai anymore. Just filled with tulang. Ooh. Small bits of tulang tikus whenever you step on. Dah lah nak turun susah. Terpegang weh tulang-tulang tu. Ui. That experience was literally 4 years ago. But it still haunts me to 4 this years day. ago. Like Dah the great water lah we ni. use for our sanitary purposes. But the surrounding of it is just geli menjijikkan weh. Ya. I mean either service floor, I get that we don't go there often. Kenapa cakap orang putih ni? But it has been ignored for years. It has become the rat cemetery. What the hell? Ni memang nak So kau nak- from the kau story nak, kau nak jadi budak architecture ke nak buat novelist? Nak jadi buat novel. Tak adalah. Dia meluahkan. Jangan salahkan viewers. Tak, tapi in the first place Okay, sorry tu. Jangan dah salahkan habis. viewers. Dah habis. Dia nak cerita yang dia pernah naik building space, buat building space kat atas tu. Wih, seram lah. Betul. Tak pernah terdetik lah nak naik kat situ lagi. tapi So, aku- tengok daripada luar pun macam aku memang geli tu kalau bangkai-bangkai. Kau tahu tak? Aku pernah makan satu kedai makan. Tadi tu aku buat first day lepas raya. okay. Tadi tu aku baru first time lah masuk sini. Aku pergilah makan kedai tom yum dengan family aku. Bapak aku parking betul-betul kereta. Sebelah tu macam ada divider kan. Ada coupe kan. Buka-buka je no. Bangkai kucing. Aku rasa dah lama dah. Kau tahu buka je pintu tu. Menyocok pada hidung aku. Lepas tu jadi makan kat situ. Tapi sebab parking tu dia jauh dengan tu. Dia macam dia macam 2 lane 8 meter kan. Tiba Rasa tu sebelah jalan lah, jalan besar. dia kurang lah. Banyak. Aku memang tak tengok ah. Kalau aku tengok aku nak termuntah. Tak makan lah. Tak makan. Kau cakap Aku ingat ke? Daman. Kau cerita aku ingat kau nak cakap yang dalam sup ke ada Ya, aku rasa macam tu betul tak? lah. Betul tak? Ada cicak Itu lagi tak lalu tu. Konteks kedai makan tu macam je Ah, sikit. ya. Tahu bau binatang-binatang bangkai ni macam Ya, dia bau ni memang bau kau. meloyakan tekak. Puas ke? Hidung kau boleh hilang rasa jeria bau kau rasa. Tak, tapi dia cakap dah lama lah. Yelah, Mungkin lama. ni cerita lama kot. Macam lama kan. Orang dulu kan. Maybe sekarang dah di Dah maintenance lah. di maintain. Tapi dengan tulang kalau baru Tapi kesian lah sebab macam haiwan ni macam tak ada siapa yang dipertanggungjawabkan untuk Betul. uruskan. yalah. Mungkin Oh, kesian lah kat Kesian kat juga. Kesian tu. juga Kesian sebenarnya. lah. Tak, tapi in the first place tinggi tikus tu naik sampai tangki Oh, atas. tikus memang duduk kat tempat gelap-gelap macam tu kan. yang macam tu. Nanti dia nak senang membiak. Cerita Faham, pasal services ni Daman dah buat kerja. Itu jangan Kau dah buat kerja. dah pergi buat services. dah. Okay, kita dah. teruskan. Sebab macam nak lebih kepada kita orang. Dah sikit lagi aku nak ni. Dah nak sampai lah tadi. Okay. Tapi a good experience lah sebenarnya. Good experience. Rare experience Yelah, untuk yelah. ada like So why not kita buat satu episode kita pergi atas. Oi, jangan. Ha. Maybe korang nak request buat vlog atas. Kau seorang naik. Kita orang tunggu. Okay, Okay, so ada lagi ke cerita yang menarik? cerita yang menarik Bukan cerita menarik lah. Okay, Orang yang kita ending dengan Penutup. kita end dengan Penutup. ni lah. Pertanyaan untuk kita. Okay. Dia orang suruh buat trend. He or she apa ni? He or she's attend but student archivation. Means Apa macam tu? macam Macam mana apa? tu? Ulang Dia macam he's attend but Oh, he's a tank. he's a tank. archi Oh. punya benda lah. Faham, faham. Okay. Kita start Aira dulu lah. Oh, aku lah. Sebab Aira ada only girl. Okay. He is 10. Guys tak faham trend. Okay, trend dia macam ni lah guys. Okay. Dia perfect. Maksudnya muka dia hello lah. Tapi dia ada slack. Slack dia apa? Maybe one thing yang kau tak suka lah. Contoh, perempuan tu cantik bagi kau. Tapi, but dia masyam. Macam tu. Kau tak nak. Tapi architectural punya version lah. Version Student archi. lah. Student archi lah. Okay. So kita buat seorang-seorang lah.
Buat seorang-seorang. Kita buat seorang-seorang lah. Okay. Mak aku nak fikir ni. Dia Gas tak faham. Maaf kalau di sini ada zaman milenial, Gen Z. Sebab aku tahu. Actually dia macam he's a 10. Kalau korang she is a 10 lah. But apa yang korang tak suka? Dia ada drawback dia lah. Okay. Dia ada flaws dia. Kita Dia kena macam ni lah. Oh, dia muka cantik tapi mulut busu. Tapi kita ada reason in architecture weh. Reason in architecture. Nak macam dah bokep ke? Aku rasa mungkin contoh macam dia reti buat digital tapi dia settle kot. Nak kena start ke apa? Okay, dia macam ni lah. Start He's dulu. a 10. Aira macam banyak idea. Tu lah aku macam He's a 10. Ni architecture student Ah. He's a 10. But dia seorang yang susah nak share ilmu. So jadi apa? 1. Dia boleh di ranking yang 3 lah. 3 lah. Sebab macam Sebab benda macam share ilmu ni benda yang aku rasa kenapa kau tak nak terkedekut sangat? Terkedekut sangat. Yang datang ilmu tu pun Allah. Kenapa kau nak tak nak share? He's a 10 lah. Dia muka elok lah. Tapi kau susah share. Contoh. Tu contoh. Aduh dah. Contoh. Tak ada. cuba kau ada something. Jangan. Okay. Okay lagi kau jelas. Aku he's a 10 lah. Aku kalau tidak aku okay he's a 10. But Tak ada. Aku ada. Okay. She's a 10. Dia bukan he or she lah. Hmm. The student is a 10. Okay. But dia tulis idea dia untuk create menggunakan pensel Sakit. kat button paper. Kau nak tulis apa? Menggunakan pensel. Maksudnya kalau Bodoh tak faham ke? maksudnya kalau nak nampak tu kena pakai ni Dia pakai kena teropong lah. teropong mata. Faham tak? Dia macam Faham. budak ni, Budak pen lah. dia macam student ni padu. Tapi dia tulis apa-apa guna pensel. Guna pensel bukannya pen. Rasa sikit. Tak jelas. Kau nak mengatakan aku. Dia sesi ni siapa makan cili dah sepedas. Ya, sebab itu lah. It's a Benda 10. macam tu lah. Aku bagi contoh lah kat Hmm. korang. Bagi aku dia macam, dia padu lah. Design memang gila. Memang padu. Tapi Pakai dia tulis. Asal kau tengok aku macam tu ni? Tak. Aku rasa tak. Ya. Tak ada, bagi aku dia macam kalau kau tulis guna pensel ni. Tapi aku pen balik lah. Tapi Kalau- lagi-lagi untuk create ke kan. Ya. Pensel Lepas tu kau 7B nak tampal, boleh. kau nak tampal suruh lecturer tengok. Ha. Kalau kena dengan lecturer yang macam suka menganjing kau, Oh saya nampak banyak tulisan awak ni. macam ni dia buat teropong. Dia macam kalau kau nak tulis pakai 7B yang betul-betul pekat okey. Ni kau pakai 2H, 3H. Kita nak buat apa? Yang 3H tu nanti jadi apa? Ha 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 dia nanti bukannya 3H boleh Kau tengok. kena faham 2H tu sebab pensel tu sebatang je dalam dia punya pensel box. Agak-agak kau ada Itu kawan-kawan. Kau punya masalah. Okey. Dia memahami. Okey bagi Kau dah faham tu? Kau Kau dah faham kan? kan? Okey. He's Oh, a kru 10. pun nak bagi terasa. lah. Kau bagi. Kau bagi dulu, boleh. Lagi sebenarnya ni. Fikir. Aku tak sure lah kalau dia dengar ke tak kan. Okey. Yang mendengar, okey. Dia 10. Okay. Okey dia semua. Dia 10. Dia translate. Tapi buat kerja kat bowling. Buat kerja kat bowling. Kenapa kau rasa dia okey kau rate dia berapa? Habis. Kenapa? Mana ada orang buat kerja kat bowling. Okey faham. Maksudnya Tak. kena balance lah. Happy. Happy. Main-main. Maksudnya dia ni jenis bawa kerja merata lah. Aku tak sure lah. Tapi yang aku nampak Kau pernah nampak A1 lah. board lah. Wow. Dia main dia tulis kat lane tu ke apa? Oh tak lah kat belakang. Belakang tu lekat lah. lane janganlah. Orang tengah baling ada kacau. Tapi Wow. memang Kena work balance lah actually. Yalah. Kau tahu nak tunjukkan kau architecture tapi janganlah. Kan sebab kita Agak. ada proper untuk work Kita dah ada space. studio. Ha. Datang lah studio buat kerja. Ya, Betul. Fasiliti dah ada dah. Time balance lah. Gunakanlah main-main sepenuhnya. kita nak bersukan betul-betul, belajar betul-betul, buat kerja betul-betul. Tapi boleh dia janganlah sampai yang macam kau keluar pun kau nak buat kerja juga. Dia tak salah, tapi tengoklah apa kerja kau nak buat tu. Tak perlulah nak bawa Tapi A1. tak ada masalah pun. Kau tetap 10 juga. Hati-hati lah. Kepada yang mendengar, harap awak tahulah siapa sebab hati-hatilah dengan gas tak ada lah.
Okay, Adam. Ada nak He tambah? stand ke? She stand? Aku tak ada idea lagi. Okay. Itu kan she stand Ada atau he stand? Ada kot. Okay, she attend Okay. tapi dia tak nak contribute apa-apa aktiviti yang kita Oh, sediakan. event lah. Ya. Tak kisahlah. Event ke apa? Event ke, Group work. group work ke. Tak nampak. Macam free rider lah. Macam free rider kat. Tapi ni more to free rider dekat dalam batch lah. Batch lah. Batch lah. Event batch. Event lah. Hey. Kau macam ada ni. Ada beef eh? Ada. Nak bantai siapa? Tak ada lah. Jadi macam Okay. entahlah. Kadang Semua kalau alasan macam busy semua orang ada kerja ya pula. betul lah kan. Jangan guna alasan aku Sebab- introvert. Tengok. Mm. By the way, kamera sana problem lagi. Tak tahu apa masalah dia. Story. Sebab ni sebab dah benda-benda ni macam pengalaman macam belajar kan. Betul. Bila Bawa lagi lah. bila lagi kita nak dapat. Tak salah pun itu pilihan Betul. itu pilihan dia kan. Kita betul boleh paksa. Tapi kalau boleh lebihkanlah sikit kita punya contribute kita apa? At least kau ada lah. benda nak bercerita dengan orang. Betul lah. Hmm. Itu pun dapat pengalaman juga. Betul, macam mana kau handle orang kan. Betul. Okay, Adam, only you. Come on. She or he is Aku 10. 10. Aku ada untuk kau dah. Silakan. Okay, wakil Adam. Dia he's a 10 tapi dia tak boleh fikir on the spot. Aku tak boleh lah soalan-soalan cepu mas ni. Dia macam sebab tak aku cepu mas. sebab aku kan jenis kuat judge orang. Wih, sorry doh. Sorry Nak cakap kita ni Eh, judgemental tak, gila kan kita bukan. orang. Ada apa? She attend Tak. but judgemental. Okay. Aku okay. dah settle. Oh, Ada. Aku ada. Okay. Apa? She's a 10. Okay. But bila dia tengok design orang kan, dia cakap, ini orang lain pun buat macam ni juga. Wow. Dia macam anggap kita punya design ni design awam. Macam, ini biasa. Oh, yang tu kalau dengar tu memang panas lah. Kita jumpa lepas podcast. Dah lah tak 10 Sembang nak cakap macam tu kan. Oh, kalau yang 10 tak apa, ni tak 10. Yang 10 pun tak boleh juga cakap macam tu. Tapi ni tak 10 pun cakap macam tu. Oh. Macam mana kan? Tak, kita tak judge. Tapi kan ni Dia baru kau- cakap. kau nak Dah jadi kontradik lah. apa yang dia cakap. kita tak judge. Tak Tapi tu boleh lah. cakap macam tu. Kau Kau tak boleh ada? cakap He's a kita 10. tak judge. Tak Ada, boleh. he's a 10. Kita dah memang tengah judge Mungkin ni. dia kru ke? Daripada kru? Ada? Daripada, Stand? ah. Ada. Daripada Ama. Ama banyak. Tapi tak elok lah. Tak elok lah judge. Tak elok lah. Tak elok. Sorry doh. Tak ni. Bukan. Dia yang suruh kita buat. Bukan, maksudnya tak elok kalau judge. Oh, orang. ya. Judge dia ada cara judge dia. Just design orang. Dia ada cara dia. Dia macam ni, kau nak judge kau peer tau. Bukannya kau just as macam kau ni lecturer. Betul. Sebab taraf kau masih di peer learning. Ya betul. Yes. Kau balik. Kau memang lekat tu peer penting. Sebab macam peer learning. tak, sebab yang bercakap tu masih mendaki. Dia tak sampai puncak lagi. Ya. Kalau dia dah rasa dia sampai puncak tak semestinya dia akan tergelincir, betul tak? Ya betul. Wow, hold on. Ini nak kaki-kaki nak masuk klip ni. Kaki masuk klip Okey lah. Orang tolong edit Aira. Dah boleh aku ni. Okay, sebab Okay. kru pun dah macam buat. Dah gelisah Walaupun dia dah kru dah bagi apa ni? macam ni. Tapi kamera problem. Dia nak buat macam mana? Okay. So Ya, dah apalah. sebenarnya apa pendapat korang episod macam ni? Aku rasa macam biasa, santai lah. Kita menarik dapat lah. Chill lah. Nah. Kiranya ada bahagian yang serius, ada bahagian yang gelak-gelak sikit. okey lah. Bagi yang kan? sejuk-sejuk. Keluar sikit daripada Sejuk naik bulu roma tiba. Tempat. So kalau macam korang nak lagi benda-benda macam ni, bolehlah korang penuhkan komen. Betul. Kan? Sebab bila korang Komen buat je ni, apa-apa. nampaklah korang punya reason and apa korang punya pengalaman, korang punya apa yang korang pernah rasa, tentang belajar kan. kita orang pun boleh Kita- cerita kan. Sebab benda kita ni boleh sebenarnya expresskan untuk dorang. Betul. relate je dengan betul. diorang kan. So Relate. then korang tengah dengar time buat kerja kan. Floor plan dengar serabut. Nanti korang akan Dengar. tergelak. Nanti kalau korang nak nak bagi tahu kat studio korang ada makanan nak boleh jual kan. kalau nak promote boleh. Datang. Contact Eh, kita. boleh. Contact je. Nanti kita orang selit-selit macam ni. Muka-muka kita orang ni sentiasa ada. Ya. Okay. Boleh tegur je kat Uptown ke. Nak kat- juga minta kita. Dah 2 kali kali lah, mention. 2 kali. Kalau 3 kali tu mohon tegur. Tapi mungkin kalau apa yang kita orang bagi tahu ataupun share tadi
yang macam ada korang terasa. Betul. Terkecil hati ke maybe Tersalah tak cakap maaf ke. lah. Mungkin ada Pasal backdrop tadi kan. pandangan pandangan yang lain kan. Boleh lah isi kat komen cakap betul. kalau aku rasa Betul, bagi share. Kita orang memang banyak rasa. perasaan tu lebih. Kita orang rasa je. Okay, so kita nak end. Macam mana kita nak end? Kemal? Jangan lupa subscribe. Subscribe bawah. Turn on notification. Yeah. Follow kita orang punya Instagram. Nah, Follow. sosmed kita orang ah. Apa Maybe TikTok kita akan mula start untuk masukkan konten Wow. lah. Lepas ni Boleh, adalah clips-clips Adam Kacip. Dalam kacip kau. Kau. Aku dia. So kita pun lebihkan engagement lah. Ya, betul, Kita engagement punya- kita. Kita pun nak grow Tapi juga. apa nama Instanya? Insta Bagi tahu kita. lah. Studio Senja Pod. Yeah. Wow. Podcast bukan pot yang lain. Bawa je. Jangan. Jangan. Sini boleh sensor terus. Okay, so itu saja. Boleh tengok kita orang di episod yang akan datang. Jumaat. Jumaat. 9 malam. Ya. Oi. Bye. Di studio. Bye-bye.